mengupas isu-isu di luar negara, merungkai berbagai permasalahan, padat dengan informasi, penuh dengan kontroversi. Bersama saya Aman Dan saya Alif dalam Trek Siswa edisi WOW 2013. Kau siapa, Man? Assalamualaikum dan salam Ramadan. Kami ucapkan kepada semua penonton Trek Siswa. Bersama saya adalah rakan pengacara saya Aman. Hai Aman. Hai Alif. Okay, Man, kita kat mana ni sebenarnya? Kita sebenarnya berada di Kompleks Rakan Muda Daerah Kelang untuk menjayakan program WOW 2013. Wow. So Alif, apa tu WOW sebenarnya? WOW tu singkatan kepada Wonderful Overseas Weekend yang dianjurkan oleh Intellect. Jadi WOW ni bertujuan untuk menyediakan para pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke luar negara. Sebab diorang tak tahu apa ada kat luar negara tu. Betul. Jadi kita kat sini nak beri info. So saya dah tak sabar dah ni nak tinjau dia orang kat dalam. Saya pun semangat. So jom kita try. Tapi kita bukan dekat jom, kita dekat WOW. Wow. Tiga mata diuji manisnya senyuman, terpamit rasa menyubur harapan. Pertama kita sesi taruh. Dan seketika terlontar ke dunia 2, 3. hingga terlupa perjalanan tersedar Dengan sesuatu kesulitan dalam urusan, maka berjalanlah keduanya. Kita berada di Dewan Gemilang di mana berlangsungnya aktiviti pertama hari kedua kita. Apa aktiviti yang ada pagi ni, Man? Hari ini, pada pagi ini kita ada aktiviti Wise Word yang pertama, iaitu Islam Warisan Versus Islam Pilihan oleh Ustaz Cik Nur Hisham Tuan Padang. Nak tahu lebih lanjut? Jom kita try. Boleh tak Ustaz simpulkan dalam kataan yang ringkas, apakah Ustaz maksudkan dengan Islam Warisan versus Islam Pilihan? Islam warisan, Islam pilihan. Benarnya semua orang tahu. Bila kita sebut warisan ni, orang yang lahir sebagai born as a Muslim. Ya. So dia tak terasa sangat berharga je Islam. Islam pilihan ialah yang dia memang pilih, dia rasa seronok, dia rasa nak dalami, nak fahami Islam ini. Cuma soalan yang lebih penting ialah how. Macam mana kita nak perolehi semangat itu dalam jiwa kita. Wherever you go, always practice Islam with understanding. When you understand what is Islam, then nothing can shake your iman, insyaAllah. But practice Islam with understanding, not blind faith. Don't be a Muslim just because your parents happen to be Muslim, but be a Muslim because you choose to be a Muslim. And you can only choose to be Muslim if you practice Islam with understanding. So with this, my brothers and sisters, when you go to overseas, remember Allah has chosen you to go to overseas not only to learn the knowledge from them, but also insyaAllah to share Islam with everyone else over there. Okay, jadi Man, Ustaz Cik Nur Hisham sudah, Brother Syakirit pun sudah. Siapa lagi belum dah? Apa lagi kita nak buat petang ni, Man? Minda petang ni. Lepas kita dah dengar ceramah yang memenatkan minda, kita nak bagi dia orang berehat para peserta kita. So kita nak bagi dia orang riadah. Okay, jadi kita lihat peserta kita adakah mereka mampu untuk beradah pada bulan Ramadan. Sama macam kita. Jom Man, naik. Jom. Naik.
Muhammad Hakim bin Muhammad Nasir. Asal daripada Terengganu, Marang. Kolej Persediaan, Kolej Marang Banting, KMB. Universiti yang akan saya pergi lepas ni ialah Royal College Surgeon Island. Apa pendapat Hakim tentang game yang main baru je? Game ni amat menyeronokkan, tapi agak meletihkan lah sebab kita dalam bulan puasa, bulan Ramadan, jadi agak meletihkan lah. Tadi dapat nombor berapa main game tu? Dapat nombor last, asyik jatuh ke. I close my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further. Man, silap aku dekat surau budak-budak tu tengah ceramah tu. Betul tak ceramah tu? Ceramah rasanya mereka sedang tengah ceramah mengenai fiqh. Fiqh ke? Oh. Saya Nurfana Bakir Razali dan saya Kausa. Saya akan ke Manipal, India dan saya akan ke RCSI Island. Rasa macam sedikit sebanyak dah diwawkan lah sebab first daripada Ustaz Syed Nur Hisham tadi, lepas tu dengan kakak-kakak Fesi pasal Fit Travelers. Walaupun sikit je dia punya pendedahan tapi dah rasa macam banyak yang dipelajari. Saya rasa macam di wow juga sebab tadi dalam program Ambassador yang mana kita akan jadi duta untuk Islam tu sendiri dan kita orang dapat sedikit sebanyak tentang maklumat dan juga teknik untuk kita menjawab as a Muslim untuk kita berhadapan dengan non-Muslim. Open the doors for me now, Allah. I realize what I was missing by being far from you. Muhammad Aiman bin Amri daripada Unikat Ilmiat dan akan buat psikologi di University of Nottingham. Apa yang saudara Aman dapat daripada wow kali ni? Wow sangat berguna dari segi bagaimana kami junior untuk nampak situasi di United Kingdom dan luar negara. Di sini kami diberi fakta-fakta yang dapat membantu kami situasi Islam di sana, insya-Allah. Kita bersama lagi dengan jemputan Wow 2013. Jangan takut, tenang. Yang dah tak asing lagi dengan track siswa iaitu Ustaz John Daniel. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okey, insya-Allah kita nak tanyalah dekat Ustaz, macam mana dia orang nak mengaplikasikan apa yang telah Ustaz sampaikan? Secara jujurnya, apa yang saya sampaikan tu bukanlah satu benda yang pelik. Jadi benda yang saya cakap ni boleh terdapat di dalam Al-Quran ada, dalam kitab ada, dalam sunnah Nabi ada, banyak benda tu. Cumanya dari segi kita kata macam mana orang nak aplikasikan tu, wallahualam. Sebab kamu tak boleh bagi hidayah pada orang. Allah aja boleh bagi hidayah pada kamu. Betul. Boleh bagi pada orang lain. So tugas saya menyampaikan. Untuk memastikan orang mengamalkan apa yang saya cakap, saya tak ada kuasa macam tu. Kamu pun tak boleh bagi hidayah. Kalau Nabi yang mulia pun tak boleh bagi hidayah, kita ni siapa? Jadi apa yang saya cakap tadi tu hanya menyampaikan ilmu untuk saya sendiri amalkan. Bagi orang lain nak amalkan, ambil dan nilai. Dia rasa manfaat, dia amal. Dia rasa manfaat, dia ingat. Dia rasa tak perlu, tak payah, khalas. Tak ada masalah. Allah yang bagi hidayah. Asyik-asyik aku je kena track. Hampa tak tahulah bila lagi nak kena track. I've been tracked. But what about you? Saya dah di track. Anda bila lagi? Saya telah di track. Anda bila lagi? Kami sudah di track. Anda bila lagi? Kami sudah di track. Anda bila lagi? Saya sudah di track. Anda bila lagi? Saya telah di track. Anda bila lagi? Man, nak balik Aman. Dah lama kat sini. Agaklah dah 4 hari 3 malam kita di Kompleks Serakan Muda Kelang ni. Yelah, isteri anak aku pun dah tunggu kat rumah tu. Bila masa pula kau kahwin ni? Aku pun tak ingat bila aku kahwin.
Tak apalah. Wow 2013 pun telah selamat melabuhkan tirainya. Macam-macam kita dapat. Kawan-kawan baru, penceramah-penceramah yang awesome, penginapan terbaik, makanan yang sedap. Malam-malam keluar minum air. Ada tu. Engkau je tak ikut. Okey, tak apalah. Dan kami berharap agar para peserta dapat memanfaatkan ilmu yang diorang timba di sini untuk survive. Bukan survive dekat dunia je, InsyaAllah akhirat nanti. InsyaAllah. Dan kepada para penonton kami, ribuan terima kasih kami ucapkan kerana bersama-sama kami dalam sesi kami ini. Sebelum kami mengakhiri segmen kami, terlebih dahulu kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Duit raya, duit raya. Bye. Sebelum terlupa, jumpa anda di Puisi. Bye.